Bertemu kembali, kumpulan Hamas tolak sebarang campur tangan atau penjagaan asing terhadap pentadbiran Gaza. Ia menekankan urusan itu adalah hak dalaman rakyat Palestin sendiri. Pendirian sama turut ditegaskan Jihad Islam dan Barisan Popular bagi Pembebasan Palestin. Perkara ini dinyatakan dalam kenyataan bersama yang dikeluarkan kumpulan terbabit. Kumpulan-kumpulan berkenaan menegaskan bahawa bentuk tadbir urus serta pembinaan semula institusi kebangsaan Palestin perlu diputuskan secara kolektif oleh semua komponen politik negara itu. Kenyataan itu turut menyebut fasa pasca gencatan senjata sebagai peluang untuk memperkukuh solidariti sosial di Gaza dengan membantu keluarga terjejas, memastikan keperluan harian mencukupi serta mengaktifkan kerjasama antara faksi, masyarakat dan institusi tempatan serta antarabangsa. Hamas sudah menyatakan kesediaan untuk bekerjasama dengan usaha Mesir bagi menganjurkan mesyuarat kebangsaan segera dan inklusif bagi membentuk hala tuju politik bersama selepas gencatan senjata. Matlamat utama pertemuan itu menurut kenyataan berkenaan adalah untuk menyatukan pendirian Palestin, membentuk strategi nasional menyeluruh serta membina semula institusi kebangsaan berasaskan perkongsian, kejujuran dan ketelusan. Pada masa sama, Hamas menegaskan kesediaan untuk menerima penyertaan Arab dan antarabangsa dalam usaha pembinaan semula, pemulihan dan pembangunan Gaza selagi ia bertujuan meningkatkan kualiti hidup rakyat Palestin dan menjamin hak mereka terhadap tanah air sendiri. Hamas juga mengulangi komitmen terhadap perjuangan rakyat Palestin dan hak mereka untuk menamatkan pendudukan, menuntut penentuan nasib sendiri serta menubuhkan sebuah negara Palestin yang merdeka dan berdaulat dengan Baitul Maqdis sebagai ibu negara.